Good morning, Sofia. Morning. Dah breakfast? Kebetulan. I pun belum makan lagi. Yasmin, you uruskan dengan HR. Cakap I nak keluar dengan Sofia kejap. No, you ada meeting dengan klien at 10. Postpone. Okay, but jangan lupa internal meeting kita pukul 2. Jom, kita. Saat denganmu jangan menjauh, meski Haris, you ambil I punya credit card Buat apa I nak ambil kat you, Lina? Ha? You jangan tipulah sayang, I tahulah. You marah I kan sebab apa yang I buat dekat butik beg tu? Lina, daripada I nak sorok kat you, lebih baik I block tau. You berani? Adalah tu salah letak ke, jatuh ke mana. Sayang, macam mana I nak shopping ni? Apa susah sekarang ni? You kan banyak kad, pakai je lah kad lain. Pasal aku kena buat semua ni untuk dia. Nah, ni detail dia. Untunglah si Sofia tu Datuk offer kerja bagi dia. By the way, mana dia? Tak tahulah. Apa pressure dia? I ke kena decide tu semua? Tak kan? So, Sofia tak ada pressure lagi lah sekarang ni kan? You pergi tanya Datuk sendiri kalau you berani. Pergilah. Agaknya apalah positionnya Datuk bagi kat dia kan? Dah kenapa? Iya ke? Nak apa? Papa mana? Nampak kan dia tak ada kat situ? Pergi mana? Keluar. Bukan selalu kalau Papa keluar, you ikut sekali ke? Ha? You ni banyak tanya lah. I banyak kerja nak buat tau. Kenapa Datuk nak ambil saya kerja dekat company Datuk? It's just a gut feeling. Saya rasa saya boleh percaya kemampuan awak. But, I really admire your resilience, your strength, courage. I need someone like you in the company. Datuk sini saya ke? Kita kalau buat dosa dengan Tuhan, boleh minta ampun. Kalau buat dosa dengan orang, dan orang tak maafkan. Sampai ke kubur buat dosa tu kan? Jadi Datuk sedarlah semua tu. Sofia, awak anggap dengan peluang untuk awak mulakan hidup baru untuk keluarga awak. Kau ni manusia yang suka sangat kacau semua orang kan? Tak tahu malu ke? You tak malu. Orang ramai kan? Don't make a scene here lah, Nah. Tak, Pak. I tak buat scene. Betul apa I cakap.
Perempuan ni tak habis-habis terhege-hege dekat Haris. Oh, tak dapat Haris, bapak mertua aku pula kau nak. Oh, yalah, selepas kau dah dapat bapak mertua aku, senanglah kau nak dekat dengan Haris kan? Kau dah dapat apa yang kau nak kan? Kau jaga je lah keluarga kau baik-baik. Saya ni bukan jenis perempuan yang suka pecah belahkan keluarga orang lain. Bukan juga perempuan yang sanggup tikam belakang orang lain. Kalau kau sedar, stay away from my family. Saya minta diri dulu, Datuk. No. You duduk. Awak datang dengan saya, awak balik dengan saya. Saya tak nak nanti ada orang gila tu salah faham pasal kita. Yang senang ni. You duduk, dia suruh orang gila datang balik. Duduk. Pak! Sayang! Sayang! Hey! Sayang, you relax boleh tak? Ha? Haris, you tak payah nak suruh I relax. Haris, hati I tak boleh nak relax. Sayang, kad hilang je pun sayang. Nanti buatlah baru. Ini bukan pasal kad. Ha? Okey, habis pasal apa? Pasal apa? Cakap. Apa yang marah sangat ni? You tahu tak? Perempuan tu dah melampau. Dia saja je sayang. Dia saja je. Dia ingat I ni bodoh sangat ke? I tahulah dia saja je rapat dengan Papa sebab dia nak rapat dengan you. Papa pergi jumpa Sofia sayang. Sakitlah telinga I dengar nama bekas bantuan tu. Papa you ni saja je kan? Dia saja je tak nak backup menantu dia. Tak. Haris, nak pergi mana? Sayang. Papa jumpa Sofia kat mana sayang? You keluar dari pejabat ni. You siap! Kita buat apa dekat sini, Datuk? Well, since you dah kerja dengan I, you represent me. And for that, you need outfit baru lah. Tengok lah mana suka. Kenapa Datuk tak bagi tahu saya awal-awal? Saya boleh je beli baju saya sendiri. No. Tempat ni eksklusif. Awak tak tahu aku nak cari kedai baju macam ni semua. See anything you like? Hello, Datuk. Very long time no see. Itulah. You sihat? Alhamdulillah, ya. Sihat. Ni, I cari baju. How about this one? This looks nice. Kena kot. Yeah, I think I'll take this one. And, nice. Ambil dua ni dulu. Macam biasa. Good choice. Tapi untuk siapa ya, Datuk? Awkward sikit. It's from my new secretary, but it's not what you think. Dia baru kerja dengan I. She needs a new image, new outfit. Okay, faham. And kalau ada lagi baju macam ni, anything that sama-sama design macam ni, just add it to my bill. Kan depan, dekat mannequin depan tu suka juga. Oh, Add it on. okay. Okay, no problem, Datuk. Tunggu kejap ya. Dah sejam tunggu ni. Datuk lama lagi ke?
Tak lah, tak reply pun. Kenapa Papa lama sangat ni? Jadi macam mana sekarang? Kita jadi meeting ke tak? Hello? Yes, Datuk. You buat apa kat sana? Okey, Datuk. Okey. Papa cakap apa? Start jalan meeting ni. Dia tak join pun. Datuk. Saya rasa Datuk tak perlulah buat semua ni. Kenapa? Saya tak nak orang fikir bukan-bukan. Tak risaulah. Kan saya dah explain tadi. Lepas saya tak balik. Tak apa. Saya boleh balik sendiri. Sure. Miss. Ni semua baju Miss. Semua ni? Ya. Untuk Miss jadi sekretari Datuk. Tak semua dapat macam ni. Banyaknya. Kerja gila betul lah. Kalau dia pun, macam mana sampai banyak macam ni? Ni dah macam beli aku dah ni. Sofia. Kawan penjara kau tu cakap, kau pergi kerja? Belum officially lagi. Ni yang banyak-banyak ni semua apa pula? Dah aku anggap je lah ni pesas aku. Pestas? Pestas kau apa? Shopping macam esok nak kiamat? Kau banyak tanya kan? Jomlah. Sini, bagi aku sikit. Ada gaji kosong tak? Tak ada. Sini. Wah, sini puas saya cari. Yasmin. Yasmin. Hey, Yasmin. Termenung ni. You nak minum ke? I buat ke? It's okay. Buat sendiri. So, how was the meeting tadi? Okay semua? My PA blender semua kan. So, saya you. Ni kenapa ni? Termenung macam ni? Yasmin, I'm talking to you. Huh? Termenung jawab ni. Tak ada apa-apa. I think I dah jumpa the acquisition sesuai untuk Sofia. Pasal tu dia termenung? Tak payah fikirlah benda tu. Saya dah tahu dah. I akan ambil Sofia jadi my secretary. Yasmin? Abang, abang saya dah tak banyak masa lagi dah. Jangan cakap tu. Saya nak abang teruskan hidup. Cari bahagia baru.
Saya tak nak abang sedih selama-lamanya. Abang. Please, jangan sedih. Okay? Saya sayang abang tau. Saya sayang abang sangat. Saya Mak dah tahu ke belum? Dah tahu apa? Akak dah dapat kerja. Oh, ya ke? Alhamdulillah kalau ya. Tapi kakak tak cakap dengan mak pun. Kakak telefon kamu ke beritahu? Abang Mio yang bagi tahu. Akak kerja dekat syarikat keluarga tu. Keluarga tu? Keluarga mana ni? Keluarga tak guna tu lah. Kamu jangan sebarang cakap. Takkanlah kakak kamu masih lagi tak belajar dengan apa yang berlaku sebelum ni. Kalau mak tak percaya, mak tanyalah akak sendiri. Tanta dia tengah tunggu nak jadi isteri kedua. Shh. Dengar ayah nanti. Cakap tu. Cuba pelan sikit. Alah rajinnya dua beranak lipat kain lah. Sofia ada telefon tak hari ni? Agaknya dia dapat kerja ke belum? Belum. Kenapa kamu berdua ni? Tak apalah ya. Kat luar sedut angin udara yang nyaman. Teruskan. Ni. Kamu telefon kakak suruh balik. Orang pula. Malah kau sendiri. Mak suruh. Muat je lah. Itu pun melawan. Tak nak join ke? Apa? Ambil bekas banduan tu kerja dekat office and you boleh senang lenang swimming. Habis tu you nak I buat apa? Ha? Haris, you tak rasa pelik ke? Tiba-tiba je dia boleh terima papa punya offer. You pun tahu kan dia perlukan duit. No. I rasa dia ada plan yang lagi besar daripada duit. Kalau dia nak I macam mana? Nak you? You sedar tak? Ke you tak sedar? Yang apa you dah buat dekat dia?
Alina, I kenal Sofia tu. Dia tu bukannya pendendam orangnya. You sure? You masih kenal dia? Ya. I nak you do something sebelum dia musnahkan hidup kita. Tak tidur lagi, Sofia. Kejap lagi, Kak. Nak kemas baju-baju ni dulu. Dari tadi aku tengok kau termenung je. Aku tak nampak pun kau kemas. Baru sekejap ni, aku tengok kau kemas. Sofia, kau teruskan je. Yakin je apa yang kau dah buat ni. Tak payah nak was-was. Tapi tindakan saya ni boleh makan diri saya sendiri. Kau dah mulakan selangkah pun. Kau kena teruskan. Takkan senang-senang kau nak mengalah macam tu je. Macam mana kalau suatu hari nanti saya tersilap langkah? Aku ada dekat belakang kau, Sofia. Aku ada. Ingat, tujuan asal kau ni apa? Kita tengok je permainan orang kaya tu. Dulu ada boyfriend Mak Saleh. Masya Allah. Ada Mak Saleh. Pancake ni macam orang putih buat. Sedap. Tak. Mak ayah ke dapur lah. Terima kasih, Mak Ayah. Sama. Menimpa. Ni. Kalau Papa nak Sofia kerja dengan Ray Empire, biar dia duduk bawah Department I. Wah. Bos besar dah suara nampak. Kenapa perlu cakap mahal tu? Sebab I tahu Papa ada plan jahat untuk Sofia. So, I rasa dia lagi selamat kalau duduk dengan I. Selamat, Haris. You tak ingat ke? You lah sebab dia masuk penjara. Sebab I, Pa. Papa yang sumbat dia dalam penjara tau. Hey! Jaga mulut sikit, You tak payah kau tinggikan suara you kat I. Sedar diri sikit. Ingat sikit tempat kedudukan you. Kenapa, Pak? Huh? Kenapa Papa layan Haris macam ni? Lepas Mama dah meninggal, kenapa Papa layan Haris macam ni? Apa salah Haris? Malam ni kita dinner kat luar lepas tengah malam. Nanti Yasmin hantar location. Alina mana? Pesan dekat anak makcik, jangan nak ganggu suami aku! Kenapa ni Halina? Makcik tak faham. Sofia buat apa? Lah, Bapa tak tahu ke? Tak cukup dah jadi bekas banduan. Sekarang ni nak jadi penyundul pula. Kau tak najak ke? Dah tahu bawa sekati macam anjing kurang ya? Tiara. Ni seorang lagi. Belajar tak habis. Nak biadab pula! Sudahlah Halina. Sofia tak ada kat sini. Kamu balik je lah. Sofia tak ada kat sini. Kalau Sofia tak ada kat sini, kau gunalah otak kau. Kau panggil dia datang sini. Kau cakap dengan dia, suruh berhenti kerja dekat company keluarga aku. Hei, Mak. Tak payah layan apa buat gila ni. Jangan panggil akak balik. Jangan panggil akak balik. Kau diam!
Oh, alamak. Sorry. Lupa. Miskin kan? Tak ada duit? Kejap. Oh. Ambil lah. Ambil. Orang macam kau ni, ingat duit ni sekali-kali je kah? Tak ke? Oh, bukan segala-galanya ke? Sebab setahu aku memang keluarga korang ni memang nak duit kan? Sebab itulah kakak kau yang bekas banduan tu menggedi gila-gilakan laki aku! Sudah cukup! Cukuplah, Aina. Jangan kau datang sini terpekik terolong nak bagi satu kampung dengar. Ha? Tak elok, Alina. Kamu kudu boleh bawa bayi dalam kandungan tu. Baliklah, balik. Okey, aku balik. Tapi aku nak kau dengar sini. Kau buatlah macam mana sekalipun. Kau cakap dengan anak kau tu, jangan ganggu keluarga aku, clear kau! Kau jam! Tiara! Kau pergi berangus ambil duit kau ni. Berangus jangan kacau lagi family aku, berangus! Good morning semua. Good morning. Okay, I nak introduce staff baru. Nama dia Sofia. Dia akan jadi secretary bos yang baru. Hai semua. Hai. Okay, yang ni account department, ni logistik department. Cik Yasmin, kalau Sofia jadi sekretari Datuk, Cik Yasmin jadi apa? I tahu. Ni mesti Cik Yasmin naik pangkat jadi bini Datuk kan? Jom, I tunjuk you table. So, this is your table. Apa-apa you tak faham, you boleh tanya I, because I kat situ je. Terima kasih. Oh ya, yeah, tonight ada dinner dengan Datuk. Dinner? Saya tak nak pergi. Dinner plus meeting, it's work. Okay, you cannot say no sebab ini adalah arahan daripada Datuk. 8:30 nanti I send you the location and don't be late. Kenapa rahsiakan hal ni? Ma, Tiara. Mak yang suruh. Bang, Ma minta maaf. Ma bukannya rahsiakan. Ma tak nak abang risau. Kan doktor pesan, abang tak boleh dalam keadaan tertekan. Lepas apa yang keluarga tu buat dekat dia, dia masih tak serik ke? Bang, kita pun tak tahu sebenarnya kenapa Sofia bertindak macam tu. Ha? Mesti ada sebab kenapa Sofia masih juga nak kerja dekat syarikat tu. Kau kakak Tiara. Sofia! Kau tengok apa adik kau buat dengan aku! Tiara buat apa? Tiara buat apa? Kau buta ke atau kau saja je buat-buat bodoh? Kau tak nampak ke ni? Berani kan adik kau tanpa aku kan? Kau dengan adik kau sama je, dua-dua kau hajar! Hei! Apa yang kecoh-kecoh ni? Ha? You tanya perempuan ni! Dahlah tu sayang. Dia apa Haris? I ni kena tampar you tu tak sakit! Kenapa Tiara nak buat macam tu? Tanya lagi? Tak tahu. Kalau kau tak tahu, biar aku yang bagi tahu kau.
Sebabkan kau, semua family kau jadi tak guna macam kau. Kau dah tak guna, kau tak menyusahkan hidup aku. Sayang. Lepaslah. Sayang. Kuat. Apa ni? You ni kan? Dah datang office lambat, lepas tu nak marah Sofia pula. Yang you nak backup perempuan tu apa hal? Kalau papa pecat you macam mana? Ha? Adik dia yang serang I lah. Bukti lah bukti. You tak cakap pun dengan I jumpa family Sofia. Dan you pergi jumpa family dia tu kenapa? Ha? Apa Sat? Ha? You nak I tunggu you bertindak? Lambat lagi Haris lah. Satu benda pun you tak buat. You dengar sini I tak nak perempuan tu kerja dekat sini. I tak nak dia rapat dengan you. Janganlah dengan papa. Susah ke je nak faham? Sayang. 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 Sorry. Duduk. Duduk, sayang. Sayang. You okey tak? Ha? I akan okey. Kalau I tak tengok muka perempuan tu, Haris. Dahlah sayang, you rehat sekarang, okey? Dan jangan fikir pasal ni, okey? Boleh tak? Haris, I tengah pregnant tau. Kalau apa-apa jadi dekat anak kita, macam mana? I tahu sayang. Sebab tu I suruh you rehat. Jangan marah-marah, jangan lagi buat hal depan tu sayang. Okey? I tak nak you sakit lagi sayang. 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 Malam ni papa ajak dinner. Dinner? Yelah, apa salahnya sayang? Family gathering kan? You nampak kan anak menantu you tu macam mana? Ni baru first day tahu Sofia kerja sini. Esok lusa tang-tang nanti jadi perang dunia agaknya. Malam ni dinner macam mana? I dah settlekan semuanya. Good. Thank you. Meeting room tu sebelah je dengan dining room. So lepas dinner kita terus move ke meeting room lah. Malam ni tak ada meeting. Sebab malam ni kita dinner je. Dinner je? Okey, kalau kita dinner je, tapi kenapa kita invite Sofia sekali? Tiara. Betul ke Tiara lempang dia? Apa ada lah dengan muka dia? Perempuan tu yang kau ajar sangat. Takkanlah diam je. Tiara, boleh tak lepas ni jangan nak berani sangat? Ni nanti Tiara buat macam tu yang susah tu akak. Perempuan gila tu yang datang serang mak sebab akak kerja kat ofis orang. Lain kali kau nak buat apa-apa, fikir dulu pasal keluarga. Tiara takkan faham. Ada sebab kenapa akak buat macam tu. Ayah suruh akak balik. Hei.
jangan ingat aku akan duduk diam selepas apa keluarga kau dah buat dekat aku. Kau berani, kau buatlah. Tapi kalau kau sentuh keluarga aku, kau tahu apa akibat dia. Sofia. Sofia, tolonglah. Sofia, janganlah. Sofia, tolonglah. Sofia, janganlah. Kau ingat aku takut ke? Kau lupa ke? Let me remind you. Aku lagi teruk dengan apa yang aku buat dekat kau dulu. Kau lupa Kau lupa? Kau nak keluar ke? Ada meeting. Meeting? Meeting apa malam-malam? Bos ajak dinner sekali. Kau dah pilih baju ke apa yang kau nak pakai nanti? Kalau yang ni, okey. Perfect. Okay, tak apalah. Kau tukar baju dulu. Aku keluar. Nanti aku touch up sikit. Okey? Thank you. Terima kasih. Laparnya. I tahu. You pun lapar juga kan sayang? Apalah juga. Sayang. You nak tahu tak? Jadi, you kena selalu bawa I makan kat sini. Tahu? Ya sayang. You cakap je you nak makan apa. You order je. Tapi kalau you tak habis, saya habiskan. Itulah saya pun tak tahu kenapa lah. I rasa macam lately ni I minda macam-macam. Kayak anak kita kot. Papa. Tengok ni Papa, cucu Papa ni. Macam-macam dia nak makan. Ni kenapa lambat ni? Sorry, jalan jam tadi. Dah, jom. Semua orang dah tunggu. Saya punya dah sampai. Nampak sedap? Kan? Jom kita makan. No. Kita tunggu sekejap.
Tunggu siapa? Sofia. Silakan duduk. Tu buat apa kat sini? I ingatkan, kita dinner dengan family je. Sayang. I yang jemput Sofia datang sini. Pemandangan kita semua dekat sini, I dan Azman, Sofia bakal jadi ahli keluarga kita. She'll be my future wife. Tapi kenapa Sofia, Pak? Kenapa Sofia ramai lagi orang kat luar sana tu, Pak? Yasmin ada, semua orang ada. Kenapa Sofia? Lu siapa nak decide siapa yang kahwin? Ha? Kenapa? Kalau I tak kahwin dengan Sofia, you kena kahwin dengan dia. Tak. Saya takkan terima. Dan saya takkan kahwin dengan orang yang saya tak cinta. Kami ini wakil dari Datuk Muzaffar untuk hantar rombongan meminang pada Amira Sofia. Saya tak faham apa lagi permainan yang Datuk cuba main. Tapi saya cuma nak ingatkan Datuk, saya takkan terperangkap lagi.